Diorang punya semangat 200% dan saya pun automatik saya jadi semangat dan saya all out apabila saya keluar setiap sesi. Selamat datang ke musim baru Petronas MM Malaysia Cup Prix 2025. Sebab saya tahu kemampuan mesin kita. Apa yang saya jangkakan tu akan capai lah target untuk next round lah. So pasal sangat kecewa lah sebab saya tahun lepas pun saya dah terlampau, saya sampai tahap saya tak kisah apa pun result saya. Ini aku nak achieve benda yang lain. Aku nak achieve benda yang lebih bagus. Aku nak achieve benda yang lebih besar. Saya memang tak puas hati dari tadi. Tengah hari, okay. Hari ni kita permulaan race day. Permulaan yang race untuk tahun ni 2025 untuk race di Sepang Malaysia Cup Prix. Semoga anda semua doakan kejayaan tim kami. InsyaAllah kalau ada rezeki tu tak ke mana. Semangat penting. Ini adalah livery paling best lah sepanjang 7 tahun saya di sini. Ini di antara lah yang the best. Terima kasih kepada NSK Helmet kerana sponsor kita orang balik. So kita akan buat yang terbaik. Jadi ini motor untuk CP150. Kita ada 3 biji. So motor kita dah bersedia. Okey, kita dah prepare dalam keadaan yang sangat baik. Untuk CP125 kita ada 2 biji motor. So motor kita pun dah ready untuk jumpa anda hujung minggu ni. Let's go. Selama saya duduk nanti, saya tak pernah masuk dalam bengkel, memekak ke apa ke, tak ada. Habis-habis saya buat sendiri je, sampah ke, rumah ke, tak ada. Aku bagi freedom, 100% freedom pada korang untuk bekerja. Tahun ini, aku nak achieve benda yang lain. Aku nak achieve benda yang lebih bagus, aku nak achieve benda yang lebih besar. Ini kalau korang nak berjaya dalam hidup, kena buat. Kerja tak berkira, tak ada sepadan, kerja orang kita settlekan. Kalau kita nampak satu masalah, sepatutnya kita selesaikan masalah dulu, dan lepas selesai baru kita cerita. Ini kita berada di Sepang Utara untuk round 1. Jadi kita akan berada di sini selama 3 hari, Jumaat, Sabtu dan Ahad. So kepada anda semua di luar sana, jangan lupa untuk datang ke track. So pasal sangat kecewa lah sebab saya tahun lepas pun saya dah terlampau, saya sampai tahap saya tak kisah apa pun result saya. Beberapa masalah yang kita kenal pasti, terutama dari segi electrical dekat setiap motor yang ada masalah. So saya masuk tim baru ni dengan semangat baru, target untuk dapatkan podium yang saya dah lama tak dapat. Tapi resultnya macam ni, so sangat kecewa lah sebab saya tak dapat untuk fight kali ni. Hari kedua kita berada di Sepang untuk hari ini. So hari ini kita akan ada sesi warm up dan juga qualifying. Jadi pada anda semua, kalau nak datang Sepang hari ini boleh datang. Kita pun tak tahu apa akan jadi and kita pun try and error benda ni. And kita kurang bernasib baik sebab setup tu kurang, orang cakap, kurang memuaskan lah bagi saya dan tim. Paling baik pasang je. Tujuan daripada kemalangan waktu di lap kedua untuk buat time, kurang sikit masalah teknikal daripada segi tayar. So untuk
Untuk visa pula mencatatkan time yang baik untuk qualifying 1. So pada qualifying 2 semua masalah dekat motor tentera semua dah selesai, tapi cuaca pula tidak mengizinkan. Kita kena reboot petir dan angin kuat, jangan sangat-sangat lebat. Sampai perlumbaan masa diberhentikan. Dapat jumpa hari ni, ada jangkaan dari awal ataupun ni adalah surprise? Dapat permission tak surprise mana, sebab saya tahu kemampuan jentera saya dan saya pun dah ada banyak mileage kat sini. Saya tahu selok-belok nak laju dekat sini. Saya harap besok saya dapat buat satu strategi yang bagus untuk berada di atas podium lah. Alhamdulillah semalam hujan and kita pun rezeki kita lah untuk dapat masuk ke shootout hari ni. And untuk hari ni mungkin setup akan berbeza lah. Kita dah tukar, kita dah well prepared, kita dah tukar a few things lah untuk hari ni. Boleh berinteraksi dengan dia juga. Itu arahan daripada pasukan untuk dia dan Bani Syam. Gaji tadi kat Bali ya. Bali boleh, Taufik boleh. King Asia tu. Sekarang ni tengah hujan. Oh, buat apa? Okey, buat apa? Sekarang ni kita tengah nak set up untuk ambil gambar tim untuk 2025. Sebab tahun lepas dah ada gambar, tapi ramai sangat. Tengok susunan macam mana, tengok video-video lepas ni macam mana, apa jadi. Okey, bye-bye. Tadi yang ada tu, sebab tadi hujan. Nah, asal motor tadi asal? Tadi masalah injektor. So kita tukar. Semua harap okey. Kita doakan yang terbaik. Okey, sekarang ni CQ125 untuk count on 10 yang terbaik. Dan dia melakukan 1.23.887. Kau tu tak set time kau tu tengah laju siap. Yalah. Macam kau buat dekat kau tu aku nampak macam kau nak tunggu kat belakang lah. Tak. Yang dah slack tu. Bukan, sebelum tu. Kau tanya budak-budak kat dalam. Dah, motor semua okey tak? Ada lagi? Tapi dia punya map macam tak berapa Clear? Bukan clear, dia macam tak maksimal power tu. Dia macam mendap. Kalau boleh nak lagi garingkan map tu. Itu sebab faktor cuaca lah. Sebenarnya faktor cuaca. Dekat ini tu dia rasa macam tak berapa nak garing. Sebab macam yang tu kena map balik lah, pasal dia tak ada masalah lah. Baru kita boleh tengok map tu Macam benda Nervous. Sekarang waktu lepas tengah race. So ada lagi 4 lap baki untuk tamat race. So tengok apa jadi. Nampak bila Come on! Kita boleh fight untuk podium hari ni sebenarnya. Dari awal warm up pagi tadi pun kita dah jumpa setup untuk final. Tapi kita ada sedikit perubahan yang kita buat lah dekat motor sebelum final start. And biasalah ni motorsport, kita pun tak tahu apa akan jadi and kita pun try and error benda ni. Perlombaan tadi saya rasa saya feeling dengan motor saya ada sikit lagi nak kena touch up. So bila race tadi saya dah kelompok yang bagus lah tadi last lap kan.
Tapi bila keluarnya last turn, motor saya memang dah dekat situ je. So time dekat situ dah, saya dah tak boleh nak buat apa dah. Tujuan pula tak habiskan race sebabkan ada masalah dengan bahagian kelas dan juga bahagian elektronik. Masuk gear tak boleh, drop gear tak boleh, so saya decide untuk masuk pit. Target kita kena settlekan juga masalah elektronik tu untuk kita fight balik lah.